Salam Cik Din, EV apa yang terbakar di Jalan Damai? Kau takkanlah nak tahu EV apa? Semua EV jangan pakai. Aku dah bagi tahu dah, jangan pakai EV ni. Yang pertama, sebelum dia terbakar, 3 benda perlu kau tahu yang selama ni kau tak tahu. Yang pertama, EV ni kalau kau pakai kan, siapa tadi yang tanya tu? Muhammad. Abang Muhammad Fazrul kan, kau pakai EV kan, dia menyusahkan kau. Dia membuatkan bini kau jealous kepada kau. Malam-malam kau duk charge EV, kau dah naik tingkat 3, tingkat 4. Nak turun balik untuk tengok kereta tu, kau kena pula charge EV. Lepas kau charge EV, kau lupa. Naik-naik, kau tidur terus. Kau lupa nak charge bini. Kau lupa. Itu yang pertama. Kelalaian kau menyebabkan bini kau cemburu. Maju. Maju. Yang kedua, kereta ni geng, kereta ni kalau nak jual balik, tak ada harga geng, tak ada harga. Merunyuk harga dia. Daripada harga yang kau beli 150, kau pakai dalam setahun ke, 2 tahun ke, bukan 70,000, 50,000 pun Yuska tak sanggup ambil. Tak sanggup lagi aku mengenang kisah lalu. Yuska tak berani ambil. Kalau Yuska lain tak berani ambil, aku pun tak berani ambil. Dan yang ketiga, kalau Yuska tak berani ambil, kau nak jual sendiri. Dah lah harga dia merunyuk, dia menghilangkan duit engkau. Kau dah ada 150,000, elok-elok dia menghilangkan duit engkau. Yang ketiga, kau pergi jual sendiri, bank mana nak bagi loan? Bank kuning tak bagi. Bank merah melarikan diri. Bank hijau entah ke mana. Tak nak bagi loan kepada EV yang janda. Maknanya bank dah tahu kereta ni kita boleh buat untuk yang dara je. Apabila janda kita tak payah buat. Mampu ke aku? Kereta ni masalah kalau nak jual balik. Katalah kereta ni bank tak bagi, salah satu sebab kita ada satu bank kuning dah 1.5 tahun Tesla kena tarik, tak boleh jual. Tak ada orang nak beli. Duit bank tu yang kau buat loan 150,000 tu hilang, dikatakan hilang. Saman customer sampai bankruptcy pun duit tak dapat. Jadi bank nak rugi ke? Tak nak rugi. Tak laku geng. Ini ada dari 3 sebab yang kau perlu tahu. Ni masuk sebab yang keempat ni. Kalau Cina tak nak sebab 1, 2, 3, 4 ni mati. C ni mati. Mati sebab apa? Mati kau tengok geng. Tu dah terbakar ke Alam Damai tu. Elok-elok je kau turun daripada tingkat 2, pergi charge EV kat bawah pasal lupa balik kerja, kau charge EV. Lepas tu kau naik atas pula, bini kata, Abang sayang, abang di mana? Kau charge pula EV. Lepas tu kau charge pula bini. Lepas charge bini tadi, EV yang sedang charge tu, dia charge kau, dia charge rumah kau tu, terbakar rumah kau. Bukan kereta yang terbakar, dengan rumah terbakar. Mampu kerah bang. Impak yang kelima yang membakar EV ni, kereta masa depan yang kau cakap tadi, betul masa depan. Kau suka teknologi masa depan. Akan tetapi, depannya adalah neraka. Kenapa neraka? Kerana dah terbakar. Terbakar dah tadi, mampu kerah dah. EV pun terbakar, loan ada lagi 9 tahun. Dah lah kau ni acah-acah yang buat loan full loan. Beli EV, charge EV terbakar. Lepas tu EV ni, kau pun dah charge bini kau kan. Dia charge pula rumah kau, dengan rumah kau tarik lagi. EV ni loan 9 tahun. Hilang, dikatakan hilang terbakar. Rumah ni 30 tahun. Hilang juga. Mana kau nak pergi? Syurga ke neraka? Kau kena bayar kereta pula 9 tahun. Kereta dah tak ada. Rumah ni 30 tahun. Kena bayar. Mampu kerah bang. Mampu kerah. Kau nak beli EV ke? Ini impak. Belum sampai setahun lagi tau. Aku bercerita pasal ini. Bukan aku nak jealous. Aku nak selamatkan kau. Daripada masa depan kau tu, depannya ada neraka. Maka relax dulu. Relax. Kita minum dulu kopi janda geng, kopi janda.